Pertama sekali saya ingin ucapkan berbanyak terima kasih kepada Kerajaan Madani kerana telah memberikan kenaikan gaji ini untuk kali kedua, dan saya rasa ini sangat berguna lah pada saya sendiri dan juga kepada kawan-kawan saya yang dapat kenaikan gaji ini, kerana sekarang kos hidup tinggi terutama untuk perbelanjaan anak-anak. So saya rasa benda ni sangat membantulah untuk ke depan nanti. Saya boleh menyimpan untuk masa depan lah anak saya. Itu paling penting lah saya rasa. Pastinya dengan kenaikan gaji ini, peningkatan moral dan juga semangat kerja penjawat awam tu akan ada, dan saya rasa semua penjawat awam berterima kasih terhadap Kerajaan Madani kerana telah memberikan kenaikan gaji pada kali ini. Harapan saya sebagai seorang penjawat awam untuk masa depan, mungkin kita boleh selaraskan untuk penggajian pegawai kerajaan yang tinggal di kawasan bandar, terutama di Kuala Lumpur, dan mungkin boleh dipertimbangkan untuk kembalikan bonus lah kepada penjawat awam. Terima kasih PMX dan Kerajaan Madani kerana telah meringankan beban pegawai kerajaan dan juga rakyat secara keseluruhannya. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi atas penyerahan gaji baru dengan kenaikan 7% ini tinggi untuk membeli keperluan sekolah, barang dapur ke apa ke, pembelajaran dia cukup tinggi. Saya amat mengharapkan kenaikan ini berterusan. Kalau bagi saya, ditambah baik lagi kepada 7%, mungkin naik 9%. Terima kasih kepada Kerajaan Madani kerana menghargai jasa penjawat awam. Terima kasih yang tak terhingga kepada Kerajaan Madani kerana memberi penyerahan gaji yang baru kepada penjawat awam. Ia juga lihat sebagai pemangkin moral dan semangat kepada penjawat awam sekarang ni. Ia juga memberikan kelegaan kepada penjawat awam untuk menghadapi kenaikan kos sara hidup yang meningkat saban tahun. Ini membuktikan keprihatinan kerajaan kepada kebajikan rakyat. Terima kasih Kerajaan Madani. Terima kasih PMX.